kawasan perumahan dan akan menyebabkan jam. Dan ditawarkan, saya rasa ditawarkan oleh kerajaan yang duduk satu tapak yang begitu luas dan cantik di Seksyen 18. Dan kemudian kita tengok pula di Seksyen 23 nak masuk tu pun dah jam. Kita bayangkan pula lepas tu ada taman permainan, di belakang kat taman perumahan, sama dengan macam itu. Maksudnya kalau kata kita nak alihkan daripada satu kawasan taman perumahan ke satu kawasan perumahan yang lain, yang akan menyebabkan jam dan tak rasa tak selesa penduduk di situ. Pada saya, wakil rakyat tak memainkan peranan yang elok di situ. Dia patut memainkan peranan supaya mencari jalan untuk mendesakan penduduk dan rakyat sekitar. Itu pandangan saya. Nampak yang baru sekali dicadangkan. Yang itu saya nampak satu besar, besar. Saya ingat kalau kita berbanding dengan yang ini saya ingat kecil. Yang itu ada 3, saiz 3 padang bola di sana. Belakang kilang. Yang di belakang kilang tu. Akses ke sana mudah. Lepas tu kalau nak buat parking pun banyak tempat parking sesuai. Dan saya rasa itu satu kemurahan hati untuk meletakkan kerajaan untuk meletakkan di kawasan yang pada saya bernilai lebih tinggi, komersialnya lebih tinggi, kawasan industrial. Di sini kawasan perumahan saya tak nampak apa rasional kalau kata kerajaan negeri nak alihkan daripada satu kawasan perumahan yang sempit, dikelilingi kawasan perumahan yang sempit, ke satu kawasan perumahan yang lebih kurang. Jadi saya tak nampak rasional bagi kerajaan negeri Selangor. Dan saya tak nampak kenapa Yang Berhormat Ahli Parlimen Shah Alam tak boleh mewakili suara penduduk di situ. Sepatutnya dia akan fight untuk pertahankan kehendak rakyat di situ. Sebab rakyat ni yang memilih dia. Jadi ada patut. Mungkin itu salah satu janji diorang kepada siapa? masa election dulu. Janji untuk pindahkan di kawasan yang 23. Kalau macam tu saya rasa janji tu tak betul lah. Sepatutnya dia kena janji benda yang rasional. Saya tak nampak rasional. Itu yang kita kata bila kita nak pilih wakil rakyat, sepatutnya pilih wakil rakyat yang boleh mewakili suara kita. Kalau kata dia mewakili suara tu buat janji atas dasar politik, bukan atas dasar practicality, atas dasar reality, saya rasa itu tak sesuai. Itu dia rakyat kena fikirkan balik. Tuan sendiri bukan duduk di seksyen? Bukan. Saya datang daripada Putrajaya sebab saya nak tengok. Sebab kita terlalu dengar cerita daripada blog dan daripada media. Saya tak nampak gambaran yang sebenar, melainkan kalau saya dapat turun sendiri dan tengok. Saya pun pernah bekerja di sini. Jadi saya nak tengok sebenarnya suasana yang betul macam mana. Harapannya mudah saja. Kerajaan negeri kepada penduduk. Pada saya, ahli parlimen kena mainkan peranan dia yang sepatutnya, iaitu menjadi wakil rakyat, bukan mempertahankan kehendak kerajaan negeri yang nampak jelas tak rasional. Itu saya rasa patut. Dari segi perkauman, saya tak rasa timbul isu perkauman. Sebab yang ini saya nampak, kalau kata daripada 19 ni, kawasan tak sesuai. Masuk 23 kita nampak lebih kurang sama. Saya tak nampak itu isu perkauman. itu tak seharusnya lah Tak seharuskan. Saya tak nampak yang macam apa ni kita harus kaitkan dengan perkauman. Sepatutnya dia lebih kepada kesesuaian dan keselesaan penduduk setempat. Itu isu yang saya ingat isu yang pertama. Kedua, bagaimana wakil rakyat beresponsif dengan permintaan rakyat. Terima kasih.